Waduh. Seorang dekat bilik tengah make up, seorang kat dapur tengah senyap ikan. Okay. Ni kita macam sambil-sambil tu je lah kan. Okay. Ada satu hari tu kan, ni waktu dah jenam lah. Ada like a friend of mine tu, dia macam, dia tiba-tiba datang time kita lah kan. Waktu tu tahun 2020 lah. Dia kata, Rina, tahun ni akhirat ke? Pasal I was like, out of knowledge kan, macam tak ada maklumat. Tapi macam, memang rasa betul pun dah nak akhir zaman, dah nak kiamat kan. Waktu saya pun macam agak lah kan. And then, look at where are we now? Dah 2026 dah. Itulah apa, warming up for our topic today. Dia nak cerita apa? Kenapa dia cakap macam tu? Ha? Kenapa dia cakap macam tu? Sebab kan like 2020 kan post COVID-19. Macam tu antara sebab-sebab macam tu lah. Jadi apa pendapat kamu dia? Apa? Pasal benda Kenapa yang macam benda ni lah, like macam pernah tak terfikir yang kalau betul lah akhir zaman, tapi akhir zaman tu dah like it started like 1400 years ago. Macam tu. Betul-betul. Memang banyak macam Nabi sendiri pun cakap kan, waktu zaman dia hidup lagi pun still macam dah nak dekat kiamat macam tu lah. Tapi sebenarnya kan waktu kita pun sebenarnya waktu COVID tu pun sebenarnya aku terfikir macam tu juga sebab yelah kita dah lah duduk rumah je macam faham tak, bila kena tu sakit mati macam tu kan. Tapi sebab waktu tu kecil lagi, masing-masing letak kat rumah macam tu. Tapi entahlah, saya nak cakap sebenarnya bila macam saya kita dengar pun banyak ustaz-ustaz cakap macam tahun ni macam banyak benda jadi kan. Tengoklah dekat FYP memang banyak orang cakap tanda-tanda kiamat banyak dah jadi, especially pasal perang-perang ni kan. Itulah. Apa perasaan Irina sekarang? Perasaan? I mean like, yelah kan macam kita tahu yang paling tergempar sekarang ni yang pasal apa, yang US, Israel dengan Iran tu. Mungkin macam mana? Kau tak tahu bila kamu dengar pasal benda tu, pasal ni, pasal tu. Dia macam like the real question tu, benda ni berlaku sejak dulu lagi. And benda tu macam years after ni pun akan sentiasa je ada perang ke apa ke. Like kadang-kadang saya macam je terfikir, what if lah akhir zaman ni sebenarnya bukan generasi kita. Kita tak dapat pun merasai kiamat tu. Tapi reminders, selalu Islamic reminders ni macam nak bagi tahu yang dah dekat sangat dah ni. Macam tu lah. Itu yang macam soalan topik besar kita ni, adakah apa istilah akhir zaman tu sebenarnya just perasaan rohani kita, bukan tarikh sebenar. Macam tu lah. Sebenarnya kan benda ni bila aku dengar dia buat macam kita rasa macam cukup ke amal kita, contoh. Tapi bayangkanlah kan, kan sekarang kan mungkin macam dah tak ramai orang takut kan. Tapi if macam contohlah tiba-tiba dia kata hari macam contoh Jumaat ni akan ada ni tanda-tanda ni. Contohlah kita dah lepas hari tu kan, tapi tak jadi apa-apa. And kita macam kan tahun ni maksudnya tahun depan kot, macam faham tak, kita macam dah mengambil ringan balik. Gitulah. Aku tak ada kan. Macam kamu pernah tak mimpi ataupun ada perasaan yang macam Allah suruh kamu saya kamu macam kat kawasan rumah sendiri, tiba-tiba langit gelap and macam nampak ada benda-benda pendek sikit langit, lepas tu semua orang lari-lari and macam kucak-kacir lah tempat ni. Lepas tu tiba-tiba macam ada satu benda tu dia macam menyedut macam tu lah, macam dia mati macam tu lah. Lepas tu waktu tu aku pernah semua ni bila pernah ada, tak tahu lah, kita macam naik kereta, lepas tu tengok ada bulan besar, ada banyak-banyak. Tak takut dah. Lepas tu bayangkan waktu tu dalam kereta tiba-tiba je aku nak berzikir, aku nak berselawat macam tu, faham tak? Dia macam jahatnya aku ni bila dah macam ni barulah nak start macam taubat macam tu kan. Dan macam tu je.
Lepas tu, tu yang jadi fact tu. Dan waktu tu lah baru aku terasa macam kalau lah aku ada masa lagi, kalau lah waktu dulu yang aku masa yang aku ada tu aku guna untuk taubat atau kenapa aku tak gunakan dia. Lepas tu lah tiba-tiba terbangun. Terbangun tu dia rasa macam sedih dan rasa macam kau tak ada rasa perasaan Allah bagi dia peluang macam tu. Macam lepas ni aku macam cuba dan janji untuk biasa sifat macam tu. So, kita tak tahu pun kan kita mati bila macam tu. Yes, that's the story. Memang dia rasa mimpi tu betul lah. Dia rasa jelas lah. Ke sebab mungkin nak kaitkan dengan ada apa-apa dia baca sebelum tu ke tengok movie pasal kiamat ke. So dia macam mempengaruhi minda waktu tidur macam tu lah. Tak ada. Dia macam biasa. Tidur macam biasa tidur. Macam tidur semua. Waktu tu lah mungkin ada kot macam aku terbuat dosa yang aku tak tahu ke, and then tiba-tiba aku harap itu sebagai peringatan lah. And sejak daripada tu memang kalau naik kereta je kan mesti macam tu kita kan duduk dalam kereta je, contoh nak balik kampung ke dalam kereta duduk tengok luar je. Sambil-sambil tu aku akan cuba untuk berjigi balik sebab aku takut kejadian sama akan jadi. Dan macam apa tak dia mesti ingatkan diri, dia jangan lupa kau dah fikir, kau dah cakap dah waktu tu kau janji kau nak, kalau ada masa lagi kau akan gunakan sepenuhnya. Macam tu. Oh. Dia lagi reminder. So like mimpi tu macam sekali je ke dapat ataupun lepas tu ada lagi beberapa lagi? Macam yang paling latest tu lah, tapi macam 2 months before, macam beberapa months before tu ada pernah dapat tu. Mungkin waktu tu aku lama balik kot macam benda tu. Tapi lepas yang mimpi tu memang dah takut dah macam tak boleh aku macam kalau nak buat satu benda ni macam aku tak teringat benda tu. Kalau aku tak teringat macam apa tak ada, macam kita rasa bersalah balik. Jangan macam dia cakap kat diri kita, jangan nanti bila dekat dekat pada mahsyar nanti kau baru nak menyesal apa yang kau balik. Cuma nak cakap, kalau lah aku ada masa tu. Kan kalau kan ada yang macam menyesal. Contohnya yang macam kita dah cerita kat kamu kan, yang pasal ada seorang ni dia duduk dalam neraka, dia solat, dia buat baik-baik betul solat, tapi kenapa dia tak masuk syurga? Dia tanya kat satu malaikat tu, lepas tu malaikat cakap sebab kamu suka tanggung-tanggungkan solat, jadi apa salahnya kalau aku tanggung-tanggungkan kau masuk syurga macam tu. Dia macam respect. Ush. Like, mungkin tak tahu kalau saya ada mimpi ke mungkin tak ingat lah kot. But memang saya jenis yang sebenarnya benda ni boleh dilatih tau. Like, kita boleh latih untuk ingat apa yang kita mimpi. Tapi adalah beberapa praktis yang kena buat tu macam memang adalah macam dia kena konsisten lah. Lepas tu pernah lah try tapi tak dapat konsisten tu. Macam kalau ada mimpi apa dia macam ada mimpi malam-malam tapi tak tahu mimpi apa macam tu. Yeah. But my mom but my mom dia memang sangat kuat lah. Kadang dia susah nak tidur pun sebab tidur kejap ke terlelap ke akan dapat mimpi ya. And mimpi tu bukan mimpi biasa-biasa, memang mimpi yang jelas dan nyata pasal akhir zaman jugalah gitu. Pasal akhir zaman lah macam yang kiamat-kiamat akhirat ni tu tak tahu lah sebab mak kan tu kadang-kadang macam mak tu ada perasaan firasat yang dahsyat sikit. Mom always try. Nanti kamu gerak ke kerja pukul berapa? Masuk pukul 2 tapi pukul 1 tu dah gerak lah. Oh, dari rumah ke sana berapa jam? 10 minit? Kejap je, macam 10 minit macam tu je. Tapi sebab masuk kedua kan jadi Zohor kat sana lah. Kalau gerak Zohor kat rumah akan lambat lah. Macam tu. Oh, faham. Ayat ada apa-apa cerita lagi ke?
kadang macam terlintas lah juga dah lepas dah 10 hari Ramadan kan, macam lagi nak habis lah. Uh-huh. Macam bulan 3 lah. Ni kalau jadi macam tak adalah valid sangat sebab sembang dengan ChatGPT kan. Tapi adalah betulnya kenapa macam saya question lah kan, kenapa macam air zaman ni dia rasa lama. Like istilah zaman ni kan, istilah air zaman ni kan dah mula lama dah kan. Kenapa sampai sekarang benda tu macam tak habis-habis lagi. Like berapa lama kan kata dah akhir, tapi akhir dia macam tak berakhir-akhir. Lepas tu antara respon yang diberi tu dia kata kan dalam Islam kita ada belajar tempoh masa dekat akhirat dan dunia tu lain. Macam kalau satu hari kat akhirat mungkin satu hari kat akhirat mungkin sama dengan tak tahulah, tak ingatlah perkiraan dia, tapi lama dengan tempoh masa kat dunia. So mungkin itu antara sebab ni lah. Kalau dari perspektif kat akhirat tu kejap je akhir zaman ni, tapi sebab kita kat dunia, dekat bumi ni, kita rasa macam berabad-abad. Sebab pengiraan dia memang macam tu. Gitu lah. Mungkin lah kan, mungkin Allah nak uji kuat. Yelah sebab faham tak, macam kamu cakap tadi, bila lagi? Kalau lambat lagi, baik aku pasal lain dulu macam tu kan. Sama pendapat orang lain lah. Lepas tu Betul tak tahu. Lepas tu ada lagi dia sambung respon tu, dia macam it's not about the world end soon, but it's about you yang akan end soon. So bukanlah peringatan untuk beribadat tu kerana kiamat dah dekat, tapi sebab memang ajal kau dah nak dekat. Macam tu lah. Cik Dewi dia cakap macam tu? Ya. Oh. Tengah siang ikan lagi ke? Of course. Banyak ni. Tak ada dong. Nak masak laksa ke apa? Tapi sayang. Nak jalan dah make up. Tak boleh. Nak masak laksa ke apa? Ikan banyak-banyak kan? Tak ada lah. Nak masak untuk buka. Masak ikan. Tak. Ni second round nanti ayam pula. Oh. Apa pendapat kamu tentang orang sekarang? Mungkin sebab benda ni dah lama kot, tapi saya macam baru nak aktif kat Instagram, baru macam nak nampak apa yang diorang maksudkan lara dan social media ni kan. And then benda antara tanda-tanda nak the end of the world ni kan, antaranya yang haram akan jadi halal kan. Yang paling basic is orang Melayu tak pakai tudung. And then yang kedua, kawan-kawan Melayu ni antara lelaki dan perempuan is macam bersentuh, bertepuk tangan ke, like tepuk-tepuk ke, it's just itu normal. Macam tu. Itu dah tanda-tanda. Dia jadi jinazah dalam perjalanan. Macam kalau kita nak cakap pun macam benda ni dah ramai lah buat, relax macam tu. Betul-betul. Pernah tak satu hari kamu macam terbawa arus? Macam terbawa arus. Terbawa arus. Ada macam pernah? Macam mungkin disebabkan ni hebat jugalah kan, aura sesta. Sebab kalau bukan sebab sesta lah, I think sebab kalau bukan sebab sesta lah, I think saya pun dah terjebak dalam gejala sosial kot. Faham. Saya fikir juga sebab yelah, bagi aku memang sesta memang dah sekolah integrasi. Macam diorang cakap tu. Tapi macam setakat ni tak ada lagi orang tanya saya, kau ada sekolah agama ke? Tak lah kan. Mungkin tu lah.
Cuma macam mungkin sekarang ni my purpose to be a good Muslimah tu lebih kepada macam bukan sebab nak tunjuk baik, but sebab macam saya pun sedang mencari orang yang baik juga macam tu. Betul lah, kalau kita nak jadi baik tu, kita kena ada kawan baik kita. Ya, no, Ini yang betul. Ustaz selalu cakap tu, yang pasal apa? Minyak wangi kan? Oh, hadis tu. Cuba cakap sikit apa hadis tu. Apa hadis tu? Yang kalau kamu berkawan dengan orang yang kerja minyak wangi, kamu akan berbau wangi. Kalau kamu berkawan dengan orang yang kerja macam dekat ni, macam pembuat besi. Tukang besi, kau akan macam bau busuk lah macam tu. Macam jugalah. So sebenarnya dia bukan sebab pekerjaan tu, sebenarnya dia umpama je. But the true maksud is, bila kamu macam, kita sendiri boleh tengok lah, orang panggil apa kroni kan. Kalau kroni kamu ni orang yang okey-okey, maksudnya kamu ni okey-okey jugalah. Kalau kroni kamu ni macam orang yang okey tak okey, kamu pun macam kadang-kadang akan tak okey tak okey. Sebab kita akan cuba mengikut someone tau. Kamu pernah tak macam kamu rasa macam, wah nak ikut, nak try lah macam mana orang ni buat, macam habit dia ke. Pernah tak? Kadang-kadang bukan nak try pun, tapi macam sebab like I am with you, so I am trying to adapt with your behaviour macam tu. Macam tu lah. Kalau ada orang yang kamu macam nak adapt tu kan, aduh. Kalau orang yang kamu macam nak adapt tu macam okey, tu okey lah. And perumpamaan tu pun banyak je boleh disambungkan lagi kan. Macam like my FYP pun penuh dengan motivation dan benda tu, ada lagi sambungannya. Like if you sit like around 4 millionaires, you are going to be the 5th macam tu kan. If you sit around smokers, you are going to be the next one. Gitulah. Banyak je. Sebab contoh lah kan, apa, macam ni macam aib tempat kerja sana, tapi just cerita secara general je lah. Apa, sebenarnya kalau lah saya pilih untuk like stand firm on my life principle, oh ni tak boleh, kalau macam ni tak boleh, like kena rigid and very firm, mungkin memang tak bercakap dengan orang lah. So disebabkan kita pun nak connection, kita pun nak bonding lepas kerja, we still keep in touch. Jadi nak tak nak macam ada benda yang saya rasa that is not my energy, not my vibe, but I have to like join it supaya you are comfortable with me. Macam tu lah. Macam kadang-kadang diorang biasalah, ni dah bercampur orang dewasa kan, kadang dia punya joking tu matang sikit, ataupun bila mengusik tu sebenarnya niat just nak borak dengan kau je, bukan nak usik betul-betul pun. So macam terima lah, walaupun dah hati macam kenapa kau macam ni macam tu. Kat dunia ni, macam apa siapa cikgu apa yang cakap, nanti bila kamu keluar, waktu kita nak ambil sampai tu cikgu cakap, nanti kamu keluar, nanti kamu jumpa dengan lebih banyak orang yang lain, pelik-pelik perangainya, macam berbagai perangainya. Ada salah satu ni. But like honestly speaking, apa, koleksi karakter kat Sesta ni cukup meluas lah. Sebab setiap kali saya jumpa manusia kat luar kan, macam ada je gabungan-gabungan manusia Sesta lain yang saya boleh jadikan sama dengan orang yang saya jumpa ni. Macam tu lah. Macam Faham ke Erina? Faham ke? Faham. Oh, faham. Waduh. Kita tak Oh, tu adalah salah satu evidence dia lah. Okay, faham. lah, tak fikir sejauh tu pun. Aduh. Apa yang kau fikir? Tak, kita tengah fikir orang lain yang annoying. Kita sama. Aduh, hai. Alah, bagi JC. But itu pun very accurate lah. Macam, you know, just your brain is trying to finding the patterns kan. Okay lah. Lepas tu, apa, my ujian dekat dorm pun sebenarnya banyak lah. Like, macam, kalau jumpa orang yang mulut dia, ya Allah, tajam gila kan. I was like, dah pernah hadap dah. And sebenarnya ada banyak
benda macam mana, like someone's behaviour tu sebenarnya deeply rooted dia orang punya background jugalah. Macam ada something with their internal world tu yang kita pun tak boleh nak judge sangat. Contohlah orang baran kan. Mungkin orang baran sebab ada sesuatu lah yang dia kena hadap bila balik rumah ke apa ke. Sebab yang kelakarnya like zaman sekarang kan. Apa zaman sekarang? Macam saya perasan je ramai je orang yang mengaku dia punya behaviour macam tu. Dia sedar. Contohlah dia kata, sorry doh aku baran tadi, ataupun sorry doh marah-marah tadi. Dia sedar apa dia buat. It's just that dia macam waktu nak terbuat tu tak dapat nak stop. Yang kadang-kadang macam jangan take it personal lah karakter orang ni. Sebab sometimes they are just tengah meluahkan je. Kita kena faham juga. Macam yang cakap itu lah, jangan judge orang sekali je macam luaran dia macam tu. Itulah. Dia ada jumpa ni. Dan satu hari bang tu buruk. Ayo apa? Cing. Ni apa? Apa ni? Oh, dia ada kerja mana-mana ke? Ha? Ada kerja part time apa-apa ke? Tak ada. Tengah mencari dia macam nak, tapi tak ada macam tu. Tak ada. Like memang bukan ada mood lah macam tu lah. Tengok juga tapi dah nak cari kerja volunteer pun dia macam nak juga. Ada je jumpa, tapi hari tu Fatih tanya, tapi Fatih ni tak ikut lah pula. Fatih ni tak ikut? Dia macam kerja volunteer ni kan kalau boleh nak ada orang yang kita kenal, senang sikit nak berkomunikasi tu. Oh. Volunteer yang macam ni bagi macam buat kalau macam bulan puasa ni macam masjid, lepas tu bagian makanan untuk orang buka. Bila kita dengar orang pendapat kita macam nak dengar macam mana pengalaman. Sebab sebenarnya aku suka Haring. Apa dia? Well, as a person yang memang tak keluar rumah, tak outing dengan kawan-kawan kan. Memang dulu pun memang tak keluar pergi mana-mana kecuali pergi sekolah. Dan memang takkan pergi jauh kecuali kalau ada masuk competition ke apa ke. Menang ke tak menang ke sebenarnya dah rasa seronok dah. Sebab macam wow, dapat pergi di luar kawasan kan. Lepas tu bila masuk semester pun lagilah best. Wow, dapat pergi luar negeri. And then sekarang bila dah waktu cuti tu kan, kalau ikutkan tolonglah kalau boleh macam lepas SPM tu nak terus kerja lah. Sebab memang duduk rumah kerja saya, like tak ada jalan lagi mana-mana. So sometimes I perceive pergi kerja tu as an escape. Tu yang kalau kerja 8 jam ke OT ke macam tak kisah pun, because I am having fun. Jadi dah tu lah macam dengar macam tu seronok je. Itulah. Sebab aku communication skill ni dia tak dapat diasah sebab dia duduk rumah. Cakap dengan siapa je. Oh, tu pun satu lah. Dan bila kamu kerja, kamu dah dapat bercakap dengan orang yang berbeza-beza perangai. Customer macam tu kan. Macam, tu memang tak dinafikan lah. Macam, wow. Lepas tu kadang-kadang ada juga. Okay, ni macam dah lari topik. Tapi nak cerita F&B ni tempat yang bagus juga lah, selain hospitalization ataupun medical healthcare semua kan. Selain tempat tu, dekat just cukup you pergi restoran pun dah memadai untuk melihat koleksi-koleksi background orang kan. Sebab kita kadang-kadang ada regular customer, ada customer yang datang sekali-sekala. Lepas tu tengoklah kadang-kadang boleh nampak kan nak judge macam mana, memang tengah judge pun. Kadang-kadang diorang duduk semeja kan family, and then memang masing-masing tengok phone ke macam tu lah. Macam nampak lah from another perspective. Okay, saya dah siap make up, dah siap pakai tudung. my god. Okay, kita dah lari ni. Okay, cuba apa tadi tajuk dia? Adika? Tajuk dia pasal sekarang lah, akhir zaman, generasi sekarang. Oh, and then ada satu
pernyataan daripada someone lah, video kan. Dia kata, people nowadays, dia lebih mempercayai influencer, selebriti, orang yang ternama daripada pakar-pakar profesional. Macam pasal apa-apa je lah. Kan? Orang lebih like senang dipercayai bila sesuatu tu dituturkan oleh orang yang memang diorang kenal. Daripada mungkin ulama-ulama ke, ustaz-ustazah ke, macam tu. Betul juga.